masuk. Kenapa ni? Masuk. Awak masak ke? Orang dah suruh masuk, tanya lagi kenapa awak masak, kenapa awak masak. Masuk je lah dulu, borak tu dah hati. Hello. Kenapa shoot konten malam-malam ni? Saya ada special untuk awak. Special apa? Adalah. Jangan tengok belakang, jangan tengok belakang. Let's go. Pergi mana? Kita pergi cari tempat untuk kita berkelah. Berkelah? Weh, macam seram je. Hati-hati. Nanti tolong nak pegangkan kamera. Yalah, sorry. Dah nampak orang drive. Awal-awal tak nak pun pelawak pegang kamera. Sorry. Pergi mana kita ni? Pergi Tasik. Let's go. Oi, Tasik. Jom. So kita dah sampai dekat Sampai. Taman Tasik je ni. Nak Ui, bawa pakai apron. Oh, Kenapa? Kenapa awak pakai apron? sebenarnya saya lupa. Saya lupa nak tukar. Saya sangat rushing tadi. Awak pakai apron? Malunya. Okey tak? Saya lupa nak tukar. Saya rushing tadi. Kenapa awak tak bagi tahu time tadi dalam kereta? Saya tak perasan. Tak ada nak tegur. Tadi pada kita dah jumpa dalam kereta tadi. Kau tak ada sempat lagi nak tukar. Saya tak perasan. Awak memang tak tegur langsung saya punya pemakaian. Macam mana ni? Kenapa awak pakai apron? Saya tak ingat. Masak tadi kan pakai apron. Malah over lah Nya. Pakai ni. Malu lah orang tengok. Pakai ni. Lepas tu, apron raya. Tukarlah kan? Tak payah tukar pun tak apa. Panas! Jangan pakai kat kepala tu. Panas lah. Saya lupa nak tukar lah. Awak pun tak ada nak tegur saya. Cuba buka apron tu. Ya. Tak ada. Wah, sampai sudah kita. Yalah, memang kan nampak perempuan ni pakaian buruk ke, tudung cantik ke, tak ada nak tegur. Dadah. Gila lah. Inilah hadiah saya untuk awak. Hadiah? Hadiah apa ni? Kenapa pula tiba-tiba ada hadiah ni? Sambutan apa? Ui. Nah. Mangkuk tingkat. Ayam masak kicap. Wow, dengan nasi. Simple je. Saya ingat nak buat telur tadi tapi macam tak sempat. Dah lewat sangat. Ini air apa? Pukul 10. Oh, itu kopi saya buatkan. Cuba gagal dulu. Cuba rasa. Kopi. Hati-hati nanti berjejes. Awak buat lah? Gila lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk lagi? Sejuk tak? Sedap? Sumpah lah. Awak buat? Ya. Guna apa? Guna serbuk kopi saya blend. Lepas tu saya letak susu. Ui. Jadi latte? Dia saya punya resepi. Spanish latte ke? Tak, dia kopi serbuk-serbuk tu di-blendkan. Kiranya buat sendirilah, bukan 3-in-1 ke apa ke, bukan. Bijak. Ini saya masakkan favourite awak kan ni kan? Ayam masak kicap, betul. Ayam masak kicap. Okay, nak ambil. Saya takut pedas juga tapi saya letak cili sikit. Tapi tak pedas kot ni. Letak cili lah. Sebab Awak tahu tak bahan-bahan dia ni apa? tahulah. Ya. Kenapa? Saya tak pandai masak ke? Kalau nak makan perkataan apa boleh sebab saya ada buat air dan juga sabun untuk cuci tangan. Well prepare Cuba rasa dulu. Well prepare Ya. Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Go. Try on. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. So ini dia first impression and first suapan Harry untuk makanan Asla. Ya ampun. Dap pun foundation. Rasa dia supaya sebati. Tu nak terkeluar. Saya pilih ayam peha untuk awak tahu. Pandai. Walaupun waktu saya tak makan peha kan. Ui. Nasi bagus, dimasak dengan baik. Well, ya. Ini memang dia punya beras guys. Aku tahu beras dia. Habis tu beras apa lagi? Memang. Takut tak sedap. Saya tak rasa sangat pun tadi tau. Saya rasa sikit-sikit je. Boleh dimakan. Boleh dimakan je. Rasa dia lulus. Saya boleh cakap lulus. Boleh tak memberasakan langsung? Lulus. Boleh dimakan lulus. Tak ada berpuji sedap. Letak balik. Sabar. Dengar Simpan dulu. balik. Dengar Balik dulu. lagi tak payah makan. Awak try. Kalau saya sendiri yang termset, saya kata sedap. It's my food, my recipe. Kenapa? Tak suka tak payah makan lah. Sedap lah. Sekejap. Kenapa? Rasa halia. Lah. Rasa halia. Awak nak cakap tu je kan sebenarnya kan? Semua benda tak boleh. Sayur tak makan lah, bawang tak boleh, halia tak boleh. Kenapa Kosong rasa tak payah halia? makan. Sebab ada letak halia. Ada daun kari. Ayam masak kecap apa ni? Ada halia, ada daun kari. Awak buat resepi baru ke? Ni resepi Khairul Amin tau. Sumpah lah. Punya reaction ni mengecewakan saya lah, sumpah. Tak dengar lu. Malas lah, tak payah makan lain kali. Makan. Tak nak masakkan dah untuk Harry. Ni last. First and last. Bagus aku tak payah masak apa-apa. Sekejap. Tak payah. Dah tadi tu dah. Ni awak awak beli. Tadi dah sudah aku. Awak buat ke awak beli? Tak payah nak tukar-tukar. Orang cakap sedap tadi. Tak betul. Awak buat ke awak beli? Buat lah. Sumpah awak buat. Ada video. Aku boleh cakap Asla memang lulus memasak sebab ayam masak dengan baik, rasa sebati, dan lagi satu presentation dia cantik. Dia tak terlalu gelap and then tak terlampau rasa kicap. Bukan senang tau untuk lulus. Gila. Kau dah kutuk kata rasa halia lah, daun kari lah, apalah. Dah makan je tak payah nak review-review sangat. Itu definition makanan rasa aku dia tadi. macam mana. Pelik lah. Itu kita describe. Hello. Kau tu tak tahu masak. Saya dah masak dah ayam masak kicap. Yang masak kicap pun tak jadi. Jadilah. Yang masak kicap berhambur tu. Hambur. Jadilah. Tak. Sedapnya. Sebenarnya sedap. Biar saya puji di makanan saya sendiri. Sedap betul Asla masak. Siapa nak rasa masakan Asla, mungkin ada yang lebih menghargai Asla di luar sana. Sekejap. Aku macam tergigit something. Ada muka. Awak blender ke tumbuk ni? Blender. Serai ke ni? Awak tambah serai? Memang ada serai. Serai awak blender ke apa? Ya. Ya, awak ni boring lah. Tak nak lah. Saya masak dengan awak dah. Tak, betul-betul. Tengok tu terabur semua. Marah ni. Saya tengah marah sekarang ni. Buat saya tak ada mood nak shoot. Dengar lu. Apa? Fikir itu. Serai sikit tak boleh, halia sikit tak boleh. Lain kali, ayam goreng kosong je lah seumur hidup. Merajuk Asla. Tomeng. Gila. Padu bos boleh masak begini. Ini kalau jadi bini. Jadi bini orang lain lah hargai aku lagi. Alhamdulillah. So, Alhamdulillah kita dah siap makan. Thank you so much Asla. Dah cuci tangan. Betul-betul. Dia bawa sabun lagi guys. Padu lah. Kenapa kau buat hari ini lain daripada hari yang lain? Sebab Aku tertanya-tanya dari awal lagi kita shoot tadi kan. Aku tertanya-tanya. Kenapa kau buat begini? It's just a content. Yalah, tapi dia macam lain je lah. Ini konten aku rasa macam powerful and istimewa. Sebab aku rasa mungkin ini konten terakhir Asri. So ini dia macam konten perpisahan. Dia orang macam pre-perpisahan. Pre-perpisahan. Belum lagi perpisahan. Perpisahan lah. Belum. Sebab nanti bila Sebab Abel talent sementara masuk. Bila talent sementara masuk, orang dah start konten cari chemistry, semua konten surat, semua tu. Kita semua dah solo dah time tu. Dah tak boleh dah nak post Asri, nak show Asri. Trust me. So,
untuk konten aku mungkin ini yang terakhir dan mungkin ada konten terakhir. We never know. Tapi aku rasa macam this is the last content. Mana boleh? Dan konten perpisahan yang aku cuba untuk memorikan. Like aku tak pernah masak untuk orang kan. Betul. Tapi aku masak untuk kau. Walaupun aku kecewa sikit tapi Apa yang mau kecewa? sebab nanti kau betul video ni expectation aku tinggi gila dekat kau tadi. Wih, sorry Aslah. Sorry so much. Aku minta maaf. Apa? Tak ada apa dah. Biasa je tekak orang lain-lain. Tapi memang sedap sebenarnya. Sedap sebenarnya masakan kau. Aku cuma mau minta maaf kalau aku punya reaction tu sebenarnya aku tak tahu pun. Dan aku fikir aku mau panjangkan konten. Itu je dalam otak aku. Aku bilang ini kalau terus buat reaction sedap, dia macam orang macam expect tau aku overreact apa semua. Jadi aku ingatkan konten ni baru start. Itulah yang aku buat reaction begitu untuk panjangkan konten. I'm cooking for